Dalam rajah di sebelah PQR ialah segitiga sama sisi yang mengufuk dengan panjang sisi 6 cm. So PQR 6, 6, 6. Okey, titik T ialah 4 cm tegak atas titik PQ. So ni atas PQ. Okey, kalau tengok macam ni PQR ni kita ada PQR. PQR. So ni semua adalah 6 cm. Okey, PQR. R kat bawah kan. Lagi satu T ni dekat betul-betul atas titik tengah. Dia ada satu titik tengah. So kalau kita buat titik tengah kat sini, contohlah ni M. Okay. So kita tahu sini 3 cm. Sini 3 cm. So ni 6 cm lah. Okay. Dekat atas titik tengah PQ ni ada T. So kalau M kat situ, M kat bawah atas ni ada T. So ni adalah R. Okay. Okay, dia nak sudut yang terbentuk oleh TR dengan segitiga PQR. Okay, segitiga PQR, kalau saya warna apa tak? Segitiga PQR dekat bawah ni. So, TR dekat atas dia. So, TR compare dengan segitiga adalah dekat sini. TR M. So, yang dia nak cari sekarang ni adalah theta dekat sini. Ni adalah theta yang kita nak cari dekat A. Dia nak yang ni. So, apa yang kita boleh cari? So, TM tadi dia kata 4 cm tegak. So, sini 4 cm. Okay. Kan kalau kita guna formula, saya tak hairan. Okay. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Kan? Kita mesti ada dua sisi ataupun satu sudut satu sisi. Sudut tak ada satu sisi je. Tapi ada tak yang kita boleh cari? Ada. RM kita boleh cari. Nampak? Dia kan segitiga. Nampak? Ni 3, ni 6. So, RM. Okay. Sedikitlah sini kalau yang tak nampak kan. RM ni kat sini. Mana RM? Sorry. RM dia kat sini. So, awak tahu ni 90 darjah. Kan ni yang paling panjang. Ni kan hypotenuse. Nampak hypotenuse. So, kita tahu 3 kuasa 2 tambah RM kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2. So, kita tahu RM kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2 mestilah yang paling panjang. So, di mana RM sama dengan 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 kan. Lepas tu ada punca kuasa 2. Dapat berapa? So, punca kuasa 2, 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, kita dapat 3/3 lah ataupun 5.196. Nak buat 3/3 pun boleh. 3/3 pendek nak masuk masa kira. Jawapan akhir baru buat kan. 3/3. Ni baru RM. So RM ni kita dah ada 3/3. Kalau kita ada 3/3, kat sini dah ada sisi, boleh tak cari theta? Boleh lah. Guna formula apa? Nampak? So, kalau kita ada, nampak ni tepi, ni sebelah, automatik boleh guna formula tangent. Ni tangent sama dengan tepi bagi sebelah. So, kita tahu tangent theta. Tangent theta sama dengan tepi dia apa? 4/3/3. So, theta sama dengan tangent pindah belakang jadi tangent -1 kan. -1 4/3/3. So, tekan kalkulator. Shift tangent. 4/3/3. Untuk balik dapat 37.589. 37.59 pun boleh. 37.59. Theta dia 37.59 darjah. So, ni dah settle. Sekarang dia nak luas satah TPR. So, luas satah TPR. Mana pula TPR ni? TPR. TPR. So, dia nak yang ni. Luas satah TPR. Ini luas satah. Apa formula luas? Luas ni formula dia. Luas sama dengan 1/2 AB sin C. Kalau awak nak senang ingat, dia macam ni. Asalkan awak ada satu sudut yang dikepit oleh dua sisi,
boleh guna formula. So tengok sini, ada tak mana-mana yang awak dah tahu? Okay, ada tak mana-mana info? So sini ada 6. TP tak ada. TR, okay, TR boleh cari kat sini. Okay, TR boleh cari kat sini. So kalau awak lukis balik TPR tadi, T, okay, so PR, T. PR dah ada 6 cm. Sorry, PR dah ada 6 cm. TR boleh cari kat sini. So kita dah ada 2 sisi ni. Boleh cari TR. So kita boleh cari TR. Okay. Kalau kita ada satu sudut lagi, kita boleh cari luas. So TR ni, okay, kita cari TR dulu kan. So TR, nampak tak kat sini? TR ni adalah yang paling panjang, hypotenuse. So TR kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 sek 3 kuasa 2. So TR sama dengan punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah 3 sek 3 kuasa 2. Kita akan dapat punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah dengan 3 sek 3 sek 3 kuasa 2. 3 sek 3 kuasa 2 kita tutup kuasa 2. Kita akan dapat sek 43. Saya buatlah sek 43 kat sini. Sek 43. Kalau tengok sini, T, P, R kan. TP tadi tinggi dia 4. Sini 3. So TP pun boleh cari. So TP kita, okay, TP. Sebab TP ni adalah hypotenuse dia. TP kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. TP sama dengan punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So 3, 4, 5 lah. Sekarang kita dah ada 5. Bila kita ada semua sisi, boleh guna formula cos untuk cari sudut. Mana-mana sudut awak nak. Kita nak buat segitiga kan? Sorry, kita nak buat luas. So, mana-mana sudut antara dua sisi. Tak kisahlah nak cari sini boleh, cari sini boleh, mana-manalah. So, saya nak cari P lah. Okay, P dekat sini. So, nak cari P. Okay, kita tahu sudut P. Okay, sudut P. Okay, cos P. Kan formula cos. Cos P sama dengan, okay. Ni senang nak ingat kan. Kita nak cari cos kat sini. So, dia akan jadi, okay. Ni kuasa 2, tepi tak kuasa 2, tolak dengan yang panjang kuasa 2. So, tepi kuasa 2 adalah, okay, 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak dengan 43 kuasa 2. So, 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 43 kuasa 2. Per dengan 2 darab dengan sisi tepi ni balik. 2, 5, 6. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Okay. 5 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Tolak dengan, okay, set 43 kuasa 2. Dah tinggal 43 je lah. Okay. So, per dengan 2 darab 5 darab 6. Okay, dapat 3/10 ataupun 0.3. Tak siap lagi ni, tamat dah. So, sudut P sama dengan cos negatif 1, 0.3. Kita dapat, okay, shift cos 0.3. Kita dapat 72.542 ataupun 72.542. Okay, sekarang ni kita dah ada sudut P kat sini. Automatik boleh kira luas. So, luas sama dengan separuh. Okay. Kan ada sisi yang dia kepit dua sudut tadi. So, kita ada. Okay, kita ada ni kan. Okay, ni ada dengan sisi dia ada. So, tepi darab tepi. 5 darab 6. Okay, 5 6. So, formula dia adalah sin theta yang kena kepit ni. Yang kena kepit tadi, yang P kita cari tadi 72.54. 72.54. So, kita dapat separuh darab dengan 5 darab dengan 6
sin 72.54. So, tutup balik dapat 14.3088 ataupun 14.31 ataupun 14.309. Lebih tak apa, jangan kurang. Okay, kalau dalam belakang 14.309 cm.